Assalamualaikum, hai hamba semua, bertemu kembali dalam channel vlog aku. Dalam video episod kali ini, aku akan share kepada hamba semua 6 tempat yang aku kunjungi di Kelantan. So, tunggu apa lagi? Let's go! Apa nak tahu tak, kita ada permata sejarah di Kelantan ni. Ini dia, Masjid Kampung Laut. Ia masjid tertua di Malaysia, dibina lebih 300 tahun lalu. Dan rahsia dia, dibina tanpa menggunakan satu paku pun, hanya guna teknik pasak kayu cengai yang sangat kukuh dan menakjubkan. Sini bina bumbung bertingkat pun unik, dikatakan inspirasi dari Jawa. Dia ni, benda apa ni? Kalau tahu benda ni, cuba komen. Tempat ia berpindah dan kini berdiri megah di Nilampuri. Vibe dia damai, sejuk mata memandang. Warisan hebat Melayu yang rare dan mesti dilewati. Jom singgah. Ini kawasan kraftangan lah. Kalau nak buat gift loli ke gift ke kat keluarga, boleh lah beli kat sini. Batik lah semua. Ya, benda ni dekat dengan masjid tadi. Boleh datang kat sini ya. Lah dengan kedai kraftangan ni, kat sini pun ada jual serunding. Siapa-siapa yang penggemar makan serunding boleh singgah kat sini, beli dan try rasa. Kalau siapa-siapa penggemar celup tepung, sotong, udang, pun boleh singgah dekat warung Acutera. Kat sini pelbagai menu yang sediakan tau. Katakan kat sini tempatnya dah viral sejak lama dah. Siapa yang area Kelantan mesti tahunya lah. Mana ada kolam kat sini? Happy. People makan nampak. Tu. Wah, dia banyak. Sedapnya. Gua Ikan Dabung di Kelantan. Nama gua ni unik sebab ada bentuk luaran dia macam ikan besar, tapi real magic dia ada kat dalam. Jom kita check in tengok. Ada batu yang tergantung dari atas dan ada batu yang tumbuh dari bawah. Semua ini hasil seni alam yang ambil masa jutaan tahun. Memang menakjubkan. Rasa macam masuk dalam movie purba. Dalam gua ni rasa sejuk dia macam. Tengok sekeliling, semua dinding dan siling ni berbentuk daripada batu kapur. Jadi kalau hampa datang Dabung, confirm kena list down gua ikan ni. View dalam gua ni memang rare. Suasana tenang dan adventure. Dia memang best. Alang-alang hampa dah singgah gua ikan, so pi pula part wajib untuk OOTD. Ini dia view port Gunung Stone Dabung. Pemandangan yang cantik, focus shot, focus pose, semua boleh. Hampa wajib singgah lepas explore gua ni. Memang terbaik. Hampa nak cari tempat healing di Kelantan, spot ni memang confirm best. Ini dia, lokasi Sungai Kenerong di Dabung, Kuala Kerai. Kawasan ni memang syurga pencipta alam. Kalau hampa nak pergi, hampa boleh set GPS Sungai Kenerong Dabung. Atau kalau hampa nak rasa pengalaman best, unik, cubalah naik train to Dabung. Jom. Pada foodies hunters wajib tengok ni. Kita dah sampai Pasimas ke legendary Dodo Hajah Wan Sabariah. Nak dodo yang betul-betul original, sinilah spot dia. Dodo dia kenyal, lembut, manis, just nice. Dimasak lama sampai santan dan gula Melaka dia pekat gila. Serunding confirm borong. Daging, ayam, ikan, semua flavor ada.
Itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Jaga diri. Assalamualaikum.